Assalamualaikum guys. So, tahniah kepada semua pelajar-pelajar SPM yang dapat result cemerlang ataupun tak cemerlang. So, yang cemerlang tu baguslah dari segi akademik dia. Selalunya kalau cemerlang dari segi akademik kan, nanti dia kurang cemerlang dari sudut yang lain kan. Pasal fokus masa yang ada dalam hidup dia tu digunakan untuk akademik kan. So, cerita dia tuan-tuan, tak salah. Sekarang persoalan dia adalah apa yang nak dilakukan selepas SPM kan. Nak belajar apa, nak pergi mana kan. Nak buat duit banyak mana kan. So cerita dia tuan-tuan, adik-adik sekalian, apa yang FOI sarankan adalah pertama-pertamanya kan, pergi Google apakah pekerjaan atau kerjaya yang boleh menjadikan anda seorang jutawan kan. So cerita dia, kalau kita duduk jadi macam mak bapak kita makan gaji, nanti 20-30 tahun kita end up macam mak bapak kita lah. Betul tak? Pasal apa kita kerja? Jadi engineer ke, jadi doktor ke, jadi lawyer ke kan, ataupun accountant ke, ataupun yalah kalau result kita tak bagus, kita kerja kilang ke, kita kerja apa-apalah kan. So 20-30 tahun kita akan jadilah seperti mana yang mak bapak kita lalu tu. Betul tak? So Google, adakah kita jadi broker saham boleh jadi kaya, kita jadi broker rumah. Selalunya broker-broker ni boleh jadi kaya lah kan. Pasal apa? Dia membantu tolong jualkan barang-barang produk orang kan. Tu cerita dia, jadi trader kan. Atau adakah anda boleh jadi YouTuber boleh jadi kaya, atau anda boleh jadi TikTokers boleh kaya, anda boleh jadi data programming boleh kaya, anda boleh buat perubatan Islam boleh jadi kaya. And so Google kat mana atau kan apakah kerjaya yang boleh jadikan anda seorang jutawan dalam jangka masa yang singkat. Atau profession yang anda pilih tu kan, dekat atas sana cuba lihat ada tak orang-orang jutawan yang anda kenal. Kalau anda jadi accountant, ada tak accountant jutawan yang anda kenal? Anda jadi doktor, ada tak doktor jutawan yang anda kenal? Kalau anda ada kenal doktor yang jutawan, accountant yang jutawan, anda tanya dia macam mana dia boleh sampai kat situ. Kan? Kalau doktor tu dia buka klinik banyak-banyak, okey lah. Lepas tu dia listingkan klinik-klinik tu kan, pergi ke Bursa Malaysia. Adalah chance dia jadi jutawan tu tadi kan, jadi multi-million dollar man. Tapi kalau anda pilih kerjaya yang biasa-biasa dengan gaji yang biasa-biasa, anda akan end up biasa-biasa je lah. So cuba Google, tengok apakah kerjaya yang boleh jadikan anda jutawan dan pergilah ke arah kerjaya tersebut. Alright tuan-tuan, adik-adik sekalian, good luck, all the best. Assalamualaikum, bye.